sebaik tarikh penamaan calon diumumkan, kempen boleh diteruskan, tapi tidak boleh ada penggunaan ataupun pengumuman jaminan projek baru ataupun dasar baru bagi negeri tersebut. Dan ini adalah peraturan yang saya semak dengan Seksyen 24B Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954, Akta 5 dan disahkan oleh SPR. Jadi kalau ini terpakai bagi projek baru. Ada masalah dibangkitkan kerana projek diteruskan. Itu kalau ikut peraturan memang dibolehkan. Penerusan projek yang sedia ada tidak boleh menggunakan jentera untuk mengumumkan projek baru untuk masa kempen. Sama ada di peringkat bandaraya atau kerajaan negeri atau juga kerajaan persekutuan.